Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, imam-imam, ahli janta kuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 14 hari bulan 9 2025 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1447. Sekali lagi kita teruskan bicara kita, tadabbur ayat-ayat yang dipilih, iaitulah tadabbur kita kepada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah Ta'ala yang baik. Kita semua mengharapkan kita akan jadi orang baik, dan insya-Allah itulah kita. Dan dalam kehidupan kita ni, kita berharap dapat menjaga nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang sangat besar. Apakah nikmat? Nikmat yang pertama Allah Ta'ala beri pada kita bukan dengan pilihan kita semata-mata, iaitulah nikmat wujudnya kita ke atas dunia ni. Kita dulu tak ada, hari ini ada. Alhamdulillah. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitulah nikmatul Islami wal iman. Nikmat kita dipilih menjadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberi taufik dan hidayah untuk menjadi ahli rumahnya. Ana selalu sebut, kita dengan masjid ni ada dua kategori. Kategori yang pertama dia panggil ahli masjid. InsyaAllah yang ni tak lari hujan ke panas, sentiasa ada. Kategori yang kedua dia panggil tetamu masjid. Tetamu ni muncul apabila ada acara. Itu dia panggil tetamu. Macam kita kan, orang pergi bertamu rumah kita ni, bila kita jemput kan, ada program, marilah sekejap, lepas tu hilang balik. Jadi kita nak nikmat Allah Ta'ala anugerah ini, nikmat yang besar, iaitulah menjadi ahli masjid, bukan sekadar tetamu masjid. Kemudian nikmat yang sedang kita tunggu dan kita harapkan dan kita doakan, nikmat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dukhulil jannah. Dapat masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahliha. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabb. Jadi alhamdulillah, nikmat yang kita ada ini kita jaga. Kita sempurnakan mana-mana yang kurang, yang tidak sempurna. Jadi alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita dalam tadabbur kepada ayat wa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Tuan-tuan yang tak ada kitab, tengok surah Al-Furqan. Ayat kita ini ayat 68. Ayat 68.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ayat 68 untuk yang ada kitab muka surat 138. Yang ada kitab muka surat 138. Maksudnya, dan juga mereka, yakni ibadur rahman, orang yang mencari syurga ni, yang berlomba ke syurga, mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, maknanya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Tak bunuh orang dengan sewenang-wenangnya, dengan sengajanya, kecuali dengan jalan yang hak, yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia jalan yang hak? Nanti kita hurai insya-Allah. Wala yaznun, dan tidak pula melakukan perbuatan zina, dan sesiapa melakukannya yang demikian akan mendapat balasan dosa di atas perbuatannya itu. Jadi bila orang ni buat benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia dalam keadaan berdosa yang begitu dahsyat, yang begitu berat, kerana dia telah melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu di antara yang berat. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada huraian perbincangan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus dalam ayat ini 3 dosa besar. 3 dosa besar selepas Allah Ta'ala sebut beberapa sifat ciri-ciri yang baik. Itu dalam kaedah ilmu Al-Quran ni, dia mula dengan pelbagai-bagai tajuk yang kita ada. Untuk apa? Supaya kita senaraikan mana yang kita nak buat, mana sifat yang baik, mana sifat yang buruk. Dalam 3 dosa besar, untuk maklumat para pelajar, bagaimana kita nak tahu dosa itu besar ke kecil? Bagaimana dia punya skema ataupun cara kita nak kenal setiap yang buat perbuatan ni dikira dosa besar. Di antaranya, semua perkataan, semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu dosa besar. Allah Ta'ala laknat perbuatan ini, Rasulullah sallallahu laknat perbuatan ini, itu dosa besar. Ataupun perbuatan itu dijanji dengan azab, dijanji azab, maka itu masuk dalam dosa besar. Ataupun Nabi sendiri sebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair, nak atau tidak aku bagi tahu kepadamu dosa-dosa besar. Maka itu telah diwartakan begitu. Seperti dalam hadis di bawah kita ni, ayyuz zambi indallahi akbar, manakah dosa yang dikira besar? Itu di antaralah, manakala setiap benda yang dijanji azab, dosa besar. Setiap perbuatan yang dilaknat, maka itu dosa besar. Jadi kita tengoklah dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi telah menyenaraikan 70 lebih dosa-dosa besar yang patut kita semak supaya kita tidak terjebak dengan dosa dan maksiat yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla di dunia, lebih-lebih lagi azab di akhirat, wal iyazubillah. Baik. Kerana ketiga-tiga dosa ini antara dosa yang paling besar dan paling berat, tanpa ada pengecualian. Apakah dosa-dosa yang tersebut? Yang pertama sekali, syirik. Syirik, yakni menyekutukan Allah dalam ibadat, dalam doa, dalam apa sahaja perbuatan kita. Kalau ada terlibat dengan syirik, maka
kita dah sebut hari itu, syirik itu terbagi pada dua kategori. Yang maksud di sini syirkun akbar, syirik yang besar. Kalau syirik yang khafi, yang tersembunyi itu macam riya, itu yang tersembunyi dalam hati, itu tidak masuk dalam syirik yang besar, tapi dia masuk dalam syirik khafi yang menggugurkan pahala amalan yang terlibat dengan itu. Yang kedua, membunuh tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, berzina. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Jadi sahabat ni banyak dia suka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak soalan-soalan sahabat memang menarik, sebab bila sahabat ni tanya, kita boleh tahu jawapan. Di antara soalan, ayyuz zambi indallahi akbar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling berat? Qala sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nabi SAW bersabda, engkau menjadikan tandingan, bandingan ataupun gandingan bagi Allah. Nid maknanya ada gandingan Allah Ta'ala, ada partner, ada kawan, sementara Allah yang telah menciptakanmu. Tiba-tiba kamu jadi ada sekutu bagi Allah. Ini satu benda yang berat. Qultu summa ayyu. Saya tanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada syirik apa? Qal an tuzaniya bihalilati jarika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau an taqtula. Thumma ayu qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kamu membunuh anak kerana takut miskin. Kalau budak ni ramah ke, duduk makan, kita punya tak cukup belanja, tak cukup macam-macam dia punya ketakutan. Qultu sumai, apa lagi? Qal antuzani bihalilati jarika. Engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Hadis ini dalam Bukhari. Inilah dosa-dosa besar yang dipandang ringan oleh sebahagian orang. Orang beriman tak akan pandang ringan perkara ini, tetapi ada orang yang memandang ringan. Sedangkan ibadur rahman itu bersih dari dosa-dosa tersebut. Penjelasan dia, yang pertama, mereka tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah, tauhid kepada Allah semata-mata, ikhlas dalam beragama dan ketaatan untuknya. Jadi orang yang betul-betul murni tauhid dia, ini yang selamat. Mereka tinggalkan segala bentuk kesyirikan dan berpegang teguh kepada tauhid. Ini kita ni kadang-kadang duk nampak, kita ni tak terlibat dengan syirik sebab kita tak pergi pun tempat sembahan orang-orang kafir itu. Tempat dia penyembah berhala ke, tempat dia buat perarakan berhala, tak pergi. Tetapi masih ada lagi perbuatan-perbuatan yang dikira membawa kepada syirik dalam sebahagian amalan ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Itu kena hati-hati. Sebab itu Nabi kita larang. Di antaranya yang membawa kepada kesyirikan, iaitulah percaya kepada dukun-dukun, orang-orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Jangan duduk pergi. Dia ni tahu belakang ilmu gaib. Sedangkan Allah Ta'ala ada hadkan ilmu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak ada siapa yang tahu tentang benda gaib kecuali Allah. Bomo ni boleh tahu. Mana dia, bomo ni telah merempuh tembok yang dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kita bagi percaya kepada dia, kita juga boleh membawa kepada perbuatan yang berat ini. Jangan ada bagian. Dan banyak juga amalan-amalan lain yang dibawa budaya-budaya sebahagian daripada masyarakat pergi percaya kepada benda-benda takhayul, khurafat yang boleh membawa kepada kesyirikan. Hati-hatilah kita. Mereka tinggalkan segala bentuk kesyirikan dan berpegang teguh pada tauhid,
menghadapkan segenap jiwa dan raga mereka hanya kepada Allah serta memalingkan ketergantungan hati daripada segala sesuatu selain kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingatlah. Kita dah baca kan hari itu dalam hadis Ibnu Abbas. Nah, Allah Taala Nabi kita ajak ihfazillah yahfaz wa iza sta'anta fasta'in billah. Jadi kita kena ulang balik hadis ni. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar terhadap Allah. Kita kadang-kadang tak nampak, dia ni syirik. Tapi dia baik. Dia baik, dia tolong orang, banyak dia punya charity, banyak dia punya macam-macam dia buat. Kita kata betul dalam interaksi dengan manusia baik, tetapi muamalah dia dengan Allah satu kezaliman. Karena itu dalam ayat surah Luqman, ketika Luqman ajar kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. La bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakmu, jangan lakukan syirik kepada Allah. Kerana syirik itu satu kezaliman yang besar. Mana dianggap zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Perbuatan syirik, sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar dilakukan oleh seorang manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Perbuatan syirik yang lakukan itu sekaligus menafikan kekuasaan Allah, keesaan Allah, ketuhanan Allah, dan bahayanya syirik itu kerana ia menghilangkan keimanan seorang manusia secara total. Jadi kita ingatlah, kalau syirik ini bagi dua, syirik yang besar hilang iman. Yang ini kufur, na'udzubillah. Adapun syirik khafi, syirik yang tersembunyi macam riak dalam ibadat, kita beribadat nak tunjuk-tunjuk dengan orang, itu dipanggil syirik asghar. Syirik yang kecil, itu menghilangkan pahala. Pahala mana? Pahala yang dibuat tu saja. Orang ni contohnya, baik semua, tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba satu hari ni macam mana dia nak glamour, kata orang sekarang. Nak cari glamour, nak suruh orang like banyak ni. Pergi buat ibadat, benda yang kebaikan, tapi nak suruh orang puji. Maka yang gugur pahala itu saja. Itu perbezaan. Dosa yang kedua dalam ayat ini, Ibadur Rahman adalah mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan serta bukti yang benar. Sabda Nabi SAW tentang bahaya membunuh orang, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah Ta'ala daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Ini bahaya. Mana kita bunuh orang, sangat berbahayanya perbuatan membunuh orang. Hari ini kita takut para jemaah sekalian, dia tak bunuh orang, tak bunuh nyawa, tapi dia bunuh jiwa. Bunuh karakter, kata orang. Dengan macam-macam cara nak bunuh. Ini termasuk dalam perkara dosa besar yang sangat dilarang oleh Islam. Jadi kalau bunuh, dan di akhir zaman, memang Nabi SAW sebut di akhir zaman, kasratu al-qatl, al-haraj, banyak berlaku pembunuhan. Bila ditanya pembunuh itu, limadza qatalhu, kenapa kau bunuh dia? Dia pun tak tahu kenapa. Bunuh tanpa sebab. Ini nama kita ini apa nak tengok? Allahu Akbar. Tengok anak-anak di Palestin, anak-anak di Gaza, orang-orang yang sedang tunggu nak ambil makanan, tiba-tiba ditembak, dibom, mati gitu ya. Dia boleh bom negara orang, lepas tu senyap. Ini di antara tanda akhir zaman. Pembunuh tak tahu kenapa dia bunuh orang. Orang yang dibunuh pun tak tahu apa dosa aku dibunuh. Tiba-tiba dibunuh. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dan terperangkap dengan dosa-dosa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai dosa besar yang cukup berbahaya. Jiwa yang haram dibunuh adalah jiwa seorang Muslim dan jiwa orang-orang kafir yang hidup dalam negara Islam. Dia panggil kafir zimmi. Kafir ni banyak jenis. Kafir zimmi,
Makna kafir yang duduk dalam negara Islam yang sudah mendapat warga negara ke, dapat kebenaran duduk, dia dipanggil itu kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia kafir agama tapi duduk dalam negara aman, tak ada masalah. Hak ni tak dibunuh. Siapa dia bunuh walaupun orang tu bukan Islam, tapi dosa besar dia. Mengapa kau pergi bunuh? Engkau beri keamanan, lepas tu engkau bunuh. Islam tak ajar menipu lagu tu. Tidak. Atau orang kafir yang ditinggal dalam negara yang memiliki perjanjian keamanan dengan negara Islam, dia panggil kafir mu'ahad. Yang boleh tulis bahasa Arab, tulis mi'i alif ha dal. Mu'ahad. Ada dah tu, tapi tulisan Melayu. Mu'ahad. Kafir mu'ahad ni, dia ada perjanjian dengan kita. Ada MOU siap. Itu tak boleh kacau. Yang boleh dibunuh secara terbuka, dia panggil kafir harbi. Kerana itu hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang ni penulis-penulis ni di Facebook ke, dia tuduh orang ni kafir harbi. Tidak semudah itu. Kalau kafir harbi, halal darah. Kafir harbi ni halal darah dia, halal dia punya harta benda, kita boleh rampas, kita boleh ambil, jumpa dia boleh bunuh di mana-mana. Jadi nak jadi nak sekumpulan ni kafir harbi ni tidak mudah. Jadi ada setengah orang tu bermudah-mudah, ni kafir harbi, jangan mudah kita. Sebab bila kafir harbi boleh bunuh, boleh ambil harta dia, boleh rampas. Jadi kita kena berhati-hatilah, kita duduk dalam negara yang berbilang kaum, berbilang agama, dan tidak mudah mengkategorikan kafir. Ya kan? Adapun membunuh yang dibolehkan menurut syariat adalah membunuh pembunuh. Dalam Islam dipanggil qisas. Orang ni bunuh orang dengan sengaja. Dia bunuh ni ada 3 kategori. Satu dia panggil al-qatlul amdi. Bunuh orang dengan sengaja. Memang dia bunuh. Yang kedua dia panggil al-qatlu shibhul amdi. Kena tulislah. Shibhul amdi ni bunuh macam sengaja, tapi tak sengaja. Yang ketiga qatlul khata', bunuh secara tersalah. Jadi 2 kategori yang ni, yang tidak sengaja tidak boleh qisas. Tak boleh nak qisas. Qisas ni maknanya kutiba Allah Taala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Allah Taala telah fardukan kepada kamu hukum qisas. Qisas ni balas bunuh. Orang ni bunuh orang, setelah didapati dia bunuh, disahkan dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, dengan saksi-saksi, maka kerajaan boleh bunuh balik orang tu. Tapi yang boleh bunuh balik siapa? Hukumah, kerajaan. Tak boleh bertindak sendiri. Sebab itulah kita ni kadang-kadang mudah orang panggil emosi lebih. Orang ni jumpa dengan isteri dia, laki-laki lain mari berzina. Dia pun bunuh kawan tu. Jangan ada sokong dengan pembunuhan tu. Tidak kena mengikut undang-undang syarak. Dia zina, ada hukuman dia. Tetapi syarak yang nak melakukan undang-undang qisas dengan undang hudud ni hanya hukumah, kerajaan yang boleh. Kalau kita biar setiap orang bunuh sendiri, jawabnya huru-hara lah dunia. Kenapa kau bunuh? Kenapa akhir kali satu negeri, satu negara akan jadi huru-hara. Maka qatlul qisas ni, kuasa pengampunan duduk di tangan keluarga. Duduk di tangan keluarga dia. Barulah keluar dalam video. Ana waktu belajar di Madinah dulu, salah seorang daripada guru saya di Masjid Nabi, Syekh Atiyah rahimahullah, dia ni qadi hakim mahkamah tinggi Madinah. Dia cerita satu kes pemuda ni dia berkelahi, bunuh kawan tu. Minta keluarga si pembunuh ni rayu kepada keluarga yang kena bunuh tu untuk bayar diat. Dia bunuh ni, dia ada 2. Kalau sengaja, dia boleh balas bunuh, 1. Ataupun dimaafkan oleh keluarga dia, maaf terus je.
lepas bebas. Ataupun al-afu ila badal, maaf kepada ganti rugi. Dia itu ganti rugi dia dipanggil diat. Diat bayar dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa unta sini? Tak aja beli. Kalau di Mekah tu musim haji, seekor unta lebih kurang 5 ataupun 6,000 seekor. Kalau 5,000, 100 ekor unta, 500,000. 500,000 dia punya diat. Jadi berunding keluarga dia tak nak. Jadi bila tak nak, qadi jatuhkan hukuman qisas. Qisas ni makna balas bunuh. Tak ada, buat mari. Waktu ana mula-mula sampai Madinah, tempat qisas, tempat pancung kepala ni dekat dengan Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah, tahu Masjid Ghamamah? Masjid Musalla Al-Aid. Kita duduk di Babus Salam tu, pergi ke belah kanan. Kan nampak masjid banyak-banyak dekat-dekat tu. Situ tempat dia qisas. Kisah kau hudud potong tangan kat situ. Jadi kalau kita nak tengok, pagi Jumaat kita pergi. Kita pergi tengok ada polis tunggu situ. Kereta-kereta duk parking semua diangkut. Ada kisah gitu. Biasanya kisah ni sekitar pukul 9 pagi dia buat. Jadi bila kumpul semua, qadi pun datang, si pembunuh pun sudah bersedialah untuk dipenggal kepala. Keluarga si mati pun duk tunggu tengok suasana. Bila qadi ni mula baca penghakiman bahawa fulan bin fulan telah bunuh orang ni dan didapati benar dia telah bersalah, maka dengan ini hukuman dijalankan pada pagi ini ialah hukuman qisas berdasarkan firman Allah Taala, walakum fil qisasi hayah. Jadi baca ayat Quran. Habis qadi baca, dia panggil Sayyaf. Sayyaf ni tukar pancung. Sayyaf buka dah dia punya pedang. Tarik. Syekh kata, sawani beberapa saat. Kalau sebelah lembu lama juga kan. Tapi kalau pancung ni sekali gitu je dia. Jatuh dia punya kepala. Sedang Sayyaf dah pegang dia punya pedang. Tiba-tiba bapak budak ni, ayuhal qadi, afawtu anhu. Qadi, aku maaf. Sayyaf tadi, orang panggil sempat dia break lagi. Tak, kalau turun je, habis. Tiada maaf bagimu. Berhenti. Semua orang yang ada di yang orang yang tengok pada padang itu semua bertempik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika itu qadi kata qif, mana berhenti kita punya penghakiman, hukuman, panggil dulu. Kenapa kamu maaf? Kenapa betul ke kamu ni waras? Betul ke macam mana? Dia kata, ayuhal qadi, tuan qadi, aku duk memikir anak aku ni yang berkelahi dengan budak ni, yang pembunuh ni, dua-dua tu berkelahi. Takdir Allah Ta'alanya, budak ni yang dapat bunuh anak aku. Kalau lah lambat sikit, mungkin anak dia yang bunuh kawan ni. Jadi oleh itu, aku mengharapkan dengan aku maaf ni, Allah Ta'ala maafkan si anak dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak dapat. Itu kuasa memaafkan duduk di tangan keluarga. Tak ada campur tangan. Pihak eksklusif, pihak apa pun tak boleh campur. Ada satu kes yang masa anak di Madinah lagi juga. Berlaku satu kes pembunuhan keluarga diraja Arab di Jeddah. Tawaran bukan 500,000, bukan 100 ekor unta, berjuta-juta tawaran nak supaya keluarga maafkan. Keluarga tak maaf. Sampai 10 juta ke berapa nak bayar dia punya pampasan, dia tak maaf. Al-qisasul qisas. Nyawa balas nyawa. Jadi orang ni berunding masuk campur orang tu, orang ni minta, dia tak dipaksa. Walaupun keluarga tu keluarga besar, tapi nak paksa keluarga si mati supaya memaafkan, tak ada hak. Ini hak dalam Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hukuman dalam Islam. Tapi bila mari orang barat mari menjajah negara-negara umat Islam di seluruh dunia, di antara perkara awal yang dicabut, al-qisas, hukum
jinayah syariah. Itu di antara yang terawal yang dicabut oleh penjajah. Mau masuk jinayah dia dengan otak dia tanpa wahyu. Jadilah kita orang susah bertambah susah, orang penjinayah ditanggung makan. Betul tak? Kalau mengikut undang-undang Islam, orang ni dah confirm dah dia bunuh orang dengan sengaja, kisah. Bila kisah habislah cerita, batnul ardi, duduk dalam bumi. Tetapi kalau penjara seumur hidup, budak ni masuk penjara baru umur 25 tahun, keturunannya dia 80 tahun, berapa tahun lagi kerajaan kena tanggung? Berapa tahun? 80 tolak 25, ada 55 tahun lagi. Siapa tanggung? Keluarga dia? No. Pihak penjara yang tanggung. Sehari-hari berapa makan? Anak pun terlupa semalam nak tanya apa ni. Semakkan yang terkini. Seorang dalam penjara, berapa dia punya kos ditanggung oleh pihak pemerintah? 55 tahun. Keluarga saat ni merempat. Terpaksa kena cari makan sendiri. Terpaksa kena susah merayu sana sini. Penjenayah duduk dalam penjara, berehat-rehat, tunggu. Ni mari pula undang-undang baru pula, masuk dah undang-undang mati tak ada dah. Tunggulah sampai bila-bila. Beratus tahun, 10 tahun, berapa tahun. Adanya penjara sampai 300 tahun pun ada. Berapa dia 300 tahun. Jadi dalam rumah dia situ. Ingat. Apabila undang-undang Allah diketepikan. Apabila undang-undang Allah diabaikan. Kita guna undang-undang kita sendiri, jadilah seperti apa yang terjadi dalam dunia Islam pada hari ini. Tak ada orang nak buat. Dalam negara Islam hari ini, yang berani lagi guna undang-undang qisas, undang-undang hudud ni, yang masih kekal, iaitulah undang-undang dalam negara Arab Saudi. Kita doalah supaya Allah Ta'ala kekalkan keamanan dua tanah haram dan sekitarnya, dan Allah Ta'ala kekalkan dengan kepatuhan syariah. Mana-mana yang ada dikekalkan, mana yang tidak baik diperbaikikan, insya-Allah. Jadi itu yang kita ada. Tak ada mudah. Tak ada lagi. Bila kita mikir dengan otak kita, jadi gitu. Tapi kalau mikir dengan syariat, barulah kita rasa betul. Minta maaf lah pengamal undang-undang, kita tidak nak lawan undang-undang demo. Tak, kita nak nyatakan bahawa syariat Islam itu yang terbaik. Adapun kategori yang kedua tadi, bunuh syibhul amdi. Bunuh tanpa sengaja, dia bunuh. Contohnya orang ni pegang macam botol gini ke, bukan batu besar, benda kecil tak. Dia pergi lontar kawan tu. Batu kecil, biasa tak mati, tapi kena tempat yang sensitif. Kena di mata ke apa, boleh jadi mati. Itu dia panggil syibhul amdi. Syibhul amdi. Jadi syibhul amdi ni dia tak boleh balas bunuh, tak ada qisas. Dia kena diat, tapi diat mughallazah, diat yang berat. Maknanya dalam 100 ekor unta tu, beberapa puluh ekor unta betina yang ada baby. Mahal tu. Unta betina ada baby, maknanya mengandung, hamil. Mahal. Satu lagi kategori al-qatul khata', mana bunuh dengan tersalah. Banyaklah kes macam ni dah. Macam ada orang pergi berburu haiwan, dia pergi dua orang, dua-dua ni kejar rusa, kejar kijang. Tiba-tiba kawan dia duduk terindung di sebalik pokok, dia ingat ke kijang lalu dia tembak. Itu dia panggil al-khata'. Yang khata' ni 100 ekor unta juga, tetapi unta lebih ringan. Ringan dia punya dari sudut nilai harga unta tu. Yang tadi berat, dipanggil diat mughallazah. Kena belajar dalam undang-undang ni, walaupun tidak diamalkan, tapi kita kena belajar dengan kita mengharapkan suatu hari nanti akan pulih balik undang-undang syariat dilaksanakan di atas dunia ni. Kalau tidak zaman kita pun anak cucu kita esok, kalau tak ada juga pun tunggu Nabi Isa datang. Wallahu a'lam. Baiklah. Jadi 3 kategori. Adapun membunuh yang dibolehkan menurut syariat adalah membunuh pembunuh, dipanggil qisas. Satu, membunuh penzina yang muhsan. Zina muhsan ni orang yang pernah berkahwin. Dia pernah berkahwin, lepas tu dia pergi berzina. Na'udzubillah. Orang ni dibunuh dengan rejam, bukan dengan pancung. Orang kafir yang halal diperangi seperti ketika mereka memerangi negara Islam, dia panggil kafir harbi. Yang ni boleh bunuh. Yang lain itu tidak.
Tak ada pengecualian. Kalau tidak, nanya kita, macam mana nak bunuh? Jadi Allah Ta'ala haram membunuh, lepas tu macam mana mau bunuh? Jadi bagaimana kita nak ambil undang-undang kisah, macam mana nak berjalan undang-undang syariat? Kita kata itu satu kepentingan yang perlu pada pendetailan, perlu pada huraian, insya-Allah kita. Baiklah, yang ketiga, ibadur rahman adalah mereka yang tidak berzina. Mereka adalah orang-orang yang sentiasa menjaga kehormatan diri. Jadi sebab itu dalam Islam ni Allah Ta'ala sebut, bila dia larang zina, dia tak kata jangan zina, dia kata wala taqrabuz zina. Dalam Islam, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan menghampiri zina. Kenapa dalam ayat, bila kita tadabbur ayat larangan la taqrabu, jangan hampir. Dia tak kata jangan buat. Mana jangan hampir ni, jangan sekali-kali mencari pintu-pintu, langkah-langkah yang boleh membawa kepada perzinaan. Contohnya pergaulan bebas, berkhalwat laki-laki dengan perempuan tanpa mahram. Itu dia panggil pergaulan. Perbuatan-perbuatan ini yang boleh membawa kepada perzinaan, maka dilarang, mesti dihapuskan, mesti ditutup pintu. Dalam bahasa kaedah dia panggil sadduz zara'i, menutup pintu-pintu yang membawa pada perzinaan. Sebab itulah dilarang pergaulan bebas, dilarang tengok sana sini. Jadi kita kena jaga. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut wa man yaf'al zalika yalqa athama, dan sesiapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosa. Maknanya perbuatan zina yang cukup dahsyat. Yang hari ni tak tahulah apa benda. 2-3 hari ni khabar tulis pejabat agama sebuah negeri serbu sebuah rumah yang diduduki oleh pasangan tak kahwin, tak pernah menikah, tapi sudah ada anak 2 ke 3 orang dah. Baru 2 hari ni. Kita kalau baca berita agak jadi pening kepala memikir. Macam mana masyarakat? Kalau dia duduk dalam negara Islam macam-macam gini, bukan duduk di tempat yang pendalaman yang tak ada orang, takkanlah dia tak tahu dia tu tak kahwin tu berzina nama dia. Pelik. Jadi berzina sekarang ini berleluasa. Di akhir zaman Nabi sebut orang melakukan perzinaan seperti hayawan-hayawan yang duduk sama-sama dia duduk tepi jalan gitu ya. Ini bebas apa benda. Bila mari pelancong-pelancong asing masuk dalam tempat kita dak. Kadang-kadang duduk kat airport tu kita terpaksa kena pusing kepala anak-anak tu. Paling lain tengok. Duduk belakang situ, duduk cium dia semua. Macam kambing yang duduk cuma tidak macam kucing. Kalau kucing dia bising. Dak kucing. Nasib baik orang tak bising, kalau tidak bising kat airport. Itulah, manusia sudah hilang kewarasan, sudah berpindah kepada alam kehayawanan. Kita kata itu yang cukup berat dalam kehidupan kita hari ini, para jemaah sekalian, wal-iyazubillah. Minta berlindung. Baiklah. Di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, dan sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosa. Apakah balasannya? Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan mereka akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan masih lagi beriman, walau macam mana pun setelah diazab mereka akan dilepaskan. Tetapi kalau mati dengan yang pertama tadi syirik, tak ada harapan, tidak ada harapan. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang seterusnya, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan kekalah dia dalam azab itu dengan dalam keadaan hina-dina yang cukup dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah ancaman yang sangat keras, yang ditujukan kepada sesiapa sahaja yang melakukan 3 perbuatan dosa ini. Mereka kekal dalam kurungan azab mereka. Na'udzubillah. Ini kerana syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak ampun sekali-kali orang yang syirik. Baik, sekarang ni orang kafir ramai.
Orang kafir non-muslim, kita panggil dia orang kafir ramai. Dia syirik, dia jahat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia taubat jadi tak apa. Yang penting, yang maksudnya yang tidak diampunkan ini, kalau dia mati dalam keadaan syirik. Dia mati dalam syirik. Wahuwa musyrik billah. Itu yang tidak diampunkan. Tapi kalau dia sempat mati, dia sempat bertaubat, tak ada masalah. Rezeki dia. Berapa ramai kita tengok orang-orang yang dulu kafir, non-muslim, bertentang Islam begitu keras, lawan sungguh-sungguh, tapi di akhir hayat dia masuk Islam. Wa hasuna Islam. Islam yang baik, yang jujur. Dia masuk Islam, dia taat, dia ibadat, dia masya-Allah tabarakallah, yang akhirnya dia ni ahli syurga. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala suka tengok dua orang hambanya, pembunuh dan yang dibunuh, dua-dua dalam syurga. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Masa dia kafir, dia berperang, dia bunuh orang Islam. Kemudian di akhir hayat dia masuk Islam. Dia mati dalam Islam. Dua-dua tu masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala tengok, dia kata Masya Allah, hamba aku ni al-qatil wal maqtul, dua-dua. Pembunuh yang dibunuh dalam syurga belaka, sebab dia bertaubat di akhir hayat. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi orang, jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ketika itu dia dalam neraka selama-lamanya. Dia jadi kekal dalam neraka bila dia tidak bertaubat. Ingat molek. Sedangkan bagi pembunuh dan penzina, ini mazhab Ahlus Sunnah. Bukan mazhab puak-puak Khawarij ataupun lain-lain mazhab yang mengatakan dosa besar pun kekal dalam neraka. Kita kata Ahlus Sunnah tidak. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, tuan-tuan tanda ni, pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, duduk di bawah kuasa Allah. Insya'a afa, kalau Tuhan nak maaf, maaf. Itu hak dia. Wa insya'a azab, kalau Allah Ta'ala nak, dia azab dulu, lepas tu dia maafkan. Itu kuasa dia. Tapi hak syirik, Tuhan dah janji dah. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Mana syirik akbar. Syirik yang kecil tadi, sekadar hilang pahala. Jadi orang pembunuh dan penzina, maka mereka akan duduk dalam neraka dalam waktu yang sangat lama, yang begitu dahsyat. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh, amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka yang asalnya dia buat jahat tadi dengan kebaikan. Alhamdulillah. Taubat. Pentingnya taubat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sungguhnya dengan itu dia telah bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Baik. Sebagai kesimpulan dan penutup ayat ini, alhamdulillah, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan pengecualian dari ancaman yang keras ini kepada mereka yang taubat. Apa dia taubat? Yang pertama, segera meninggalkan perbuatan. Maknanya taubat ni dia akan bermula dengan penyesalan. Dalam tulis hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, an-nadam taubah. Menyesal tu taubat. Menyesal tu dikira bertaubat. Siapa dia sesal, kira orang itu taubat. Alhamdulillah. Kemudian meninggalkan. Jangan sesal saja. Oh, sesal aku. Tapi tak tinggalkan. Tak. Sesal, taubat. Baru jadi. Meninggalkan dosa. Baru diterima. Yang kedua, menyesali dosa yang pernah dilakukannya itu. Setiap kali dia teringat, dia menangis. Ya Allah, aku dulu lara.
aku dulu begitu begini, kalau tidak dengan ihsan-Mu ya Allah, aku dalam kerugian. Yang ketiga, bertekad kuat, berazam dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, iaitu keimanan yang menuntut dirinya untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan menuntutnya untuk melaksanakan pelbagai bentuk ketaatan. Satu lagi dia tak sebut sini. Sekiranya kita taubat daripada mengambil hak orang. Taubat daripada mengambil hak orang, maka kita kena hantar balik barang tu. Dia kata kalau taubat maka lepas bebas, tak? Kena pulang balik barang. Yang ramai orang tanya sekarang ni, Ustaz, orang tu saya tak tahu duduk kat mana. Hilang dah. Kita ambil barang dia dulu, zaman muda-muda dulu, kat kerja, kat mana-mana dulu. Tak tahu dia hidup ke mati, saya nak cari tak jumpa, macam nak buat. Maka di sini para ulama mengatakan ada satu solusi penyelesaian. Kita buat penilaian berapa barang yang kita ambil, lebih kurang 1,000, 5,000, 10,000. Kita ambil kadar duit tu, pergi ke mana-mana pusat Baitul Mal ataupun pergi ke pusat-pusat yang sedang buat tempat kebajikan, kita serah duit tu. Kita kata duit ni saya tak tahu siapa punya. Tak tahu tuan dia. Tahu kita ambil hak orang tapi tak tahu siapa tuan, maka ketika itu kita pun niat sedekah ni bayar ganti rugi kepada yang kita ambil dulu. Jadi para ulama mengatakan kalau begitu keadaan, mudah-mudahan bila kita jumpa di akhirat esok, dia nak dakwa kita. Kau ambil barang aku dulu di dunia, tak bayar tak? Cuba semok balik dalam akaun awak. Dia semok dalam akaun dia, ada bayaran tapi last minute lah. Lepas 30 tahun, 40 tahun berlalu. Jadi agaknya akan berlakulah kemaafan pada ketika itu. Wallahu a'lam. Ini penting ni, bayar hak orang. Jangan buat tak tahu. Bukan kalau undang-undang dunia ni lain. Bila kena denda, didenda berapa denda. Denda pun masuk ke kerajaan. Jadi kita bayar kepada tuan tu, bukan kepada orang. Bukan bayar kepada kerajaan. Yang kelima, sentiasa beramal soleh, melakukan amal yang diperintahkan syariat dan mengikhlaskan niatnya dalam beramal hanya mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Sebagaimana kata di ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita dulu bersalah dalam bab tertentu, sekarang ni kita cover balik. Mana dalam dulu kita banyak ambil hak orang, sekarang ni banyak sedekah, infak dengan niat, ya Allah sekiranya aku ambil hak orang tak terbayar, ganti dengan sedekah ni, pergi ke tuan dia. Allah Ta'ala tahulah macam mana dia punya nak sampaikan pahala tu kepada tuan dia. Tapi kalau ambil yang orang yang kita tahu, kena cari tuan. Jangan bermudah-mudah. Malu tak sudut malulah atas dunia ni sekejap ya. Tapi malu depan malaikat esok, macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Jadi tengoklah syarat-syarat taubat yang begitu menarik. Baik, bila kita perbanyakkan amal, kerana itu Nabi SAW sebut kepada peniaga-peniaga, Nabi kata, para peniaga banyaklah sedekah, sebab mungkin barang yang kau jual tu ada yang tak baik. Barang buruk kita tak tahu pun. Jadi kita sedekah banyak. Kita dulu lara tak solat contohnya, sekarang ni kita dah solat, dah qada, solat sunat, jadi perbanyakkan ibadat yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Kita dimasukkan dalam kumpulan ibadur rahman, orang-orang yang baik, yang dapat melangkah kaki ke syurga. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi sifat lain dalam ayat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.